Hari ni akak Sarah dapat RM1,480. Alhamdulillah. So tahniah kepada Kak Sarah. So ini adalah hasil daripada beliau punya kerja lah. Tahniah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Sedikit penerangan mengenai Risda Plantation membeli getah. Rujukan daripada LGM lah. Harga yang diberikan oleh LGM setiap hari pada jam 3 petang untuk belian esok dia. Berdasarkan harga yang diberikan oleh kilang dan diskaun, campur dengan DRC dan kualiti yang kita dapat daripada pekebun kecil. Jadi kita buat bayaran lah. Risda, pembeli getah utama anda. Tu dia hebahan kepada masyarakat. Bahawasanya lepas ni pekebun-pekebun kecil, penoreh-penoreh getah ni boleh jual hasil terus kepada Risda. Yang syoknya harganya sangat kompetitif. Telus timbang digital pula tu Lepas tu digalakkan penghasilan latex ataupun susu getah tu. Dengan harga yang sangat tinggi ni. Ni cuba dekat kampung Jenalik. Jom kita tengok macam mana Risda buat urusan jual beli dengan pekebun-pekebun kecil. Ada pergi tu Taiping tu tadi kan? Dapat duit kan? Ya. Jarang orang pembuci buat macam ni. Ya. Kalau boleh pembuci boleh contoh akak boleh. Ya. Ini susu getah, cek dia punya kualiti lah. Kualiti kepekatannya. Untuk DRC lah, kita panggil dia DRC. Di ratio dia buka air dengan 1 cup susu getah lah. Oh, ngam-ngam Bagi dia melimpah. Kau kena buang dia buih tu. Buih sebab supaya kita nampak dia punya garisan grade dia ni lah. DRC ni. Kalau kita tak buang buih dia, nanti kita tak nampak dia punya dia kat mana kan, dia punya takut mana. Kita tunggu sekejap bagi dia statik, baru kita ambil dia punya rekod lah. Oh, dia terapung Dia terapung. Sebab kalau kita tak campur dengan air, dia metrolit dia akan terus tenggelam sebab tak ada campuran benda asing. Jadi bila kita campur air tu, tujuannya bagi ada benda asing lah, sukat dia punya quality grade susu getah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Risda bersama Risda Plantation Jembera ada buat pemasaran getah di kampung Jendalik Hilir. Pada hari ini kita buat pembelian scrap dan juga latex, di mana harga scrap pada hari ini adalah RM5 untuk Kak Sarah yang ada 66% DRC, dan juga latex hari ini harga RM9 dan insentif daripada Risda adalah RM3. Tujuan kita buat program seperti ini, kita nak bagi semua pembeli kecil di negeri Perak ini dapat buat pemasaran getah kepada Risda, kerana Risda akan memberikan harga yang terbaik, di mana kita juga yang menyediakan pengangkutan lah untuk ambil getah-getah pembeli kecil di dalam kebun. Dengan konsep harga getah bermaruah. 4 rage hari ini. Okey, ini yang scrap saja. Ya, ini belakang ni. Yang ini cairnya. Oh, ni cair memang. Yang latex ni panggil. Orang putih panggil latex. Latex lah. Okey. Macam mana pendapatan dulu dengan sekarang macam mana? Oh, bergandai-gandai, balu-balu. Melanyok-lanyok duit ya. Tak tidur atas duit je lagi. Ni macam mana Cik Su rasa bila bersama dengan Risda terus? Alhamdulillah lah. Lagi semangat. Lagi semangat ni. Lagi semangat ya. Lagi semangat. So, buat masa ni berpuas hati dengan harga yang ditawarkan oleh Risda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang berbalu-balu je lah. Hari ini akak Sarah dapat RM1,480. Alhamdulillah. So tahniah kepada Kak Sarah. Alhamdulillah. Terbaik Risda. Berbaloi-baloi. Ini buku apa ni? Kau macam beli ke tak? Ini jadual kita menoreh hari-hari. Sanggup. Dah sebulan. Oh, buat sendiri ni? Buat sendiri, Cok. Ya. 21 hari bulan 4 2026 hujan. Tak noreh gitu? Noreh, gitu. Tengok tebal ni daripada tahun bila buat ni? Tahun 2021, Cok. Ada semua resip-resip pada ni? Risik pun kita tampil. Dari sini kita boleh tengok dalam sebulan tu berapa hari kita boleh menoreh dan sebab apa kita tak boleh menoreh. Risda ni kita kerjaan dia menawarkan kepada semua pekebun kecil di seluruh Malaysia, terutamanya hari ini di kawasan Kuala Kangsar, Perak. Dia menggalakkan supaya setiap pekebun kecil menukar cara menoreh getah buku kepada latex. Oh, buku dia kepada cair ya? Cair. Dengan cair ni dia bagi harga RM9 sekilo. Tinggi. Tinggi. Itulah. Kat luar tak dapat. Oh, tak dapat? Tak dapat harga tu. Dia campur dengan RM3 lagi insentif. Kalau kita jual di luar, insentif tu tak dapat. Risda best. Hanya handa. Kita dalam sedar tak sedar
Sebenarnya produk berasaskan getah ni dapat lebih kurang 50,000 produk yang dihasilkan daripada getah. Prospek di masa hadapan, kalau kita tengok balik, orang sedar pasal industri dengan getah time masa COVID. Masa tu bidang perubatan, terutamanya doktor lah, menggunakan medical glove berasaskan getah. Permintaan getah sangat tinggi. Di mana masa itu juga barulah rakyat Malaysia sedar sebenarnya Malaysia adalah pengeluar sarung tangan getah terbesar di dunia. Oh ya. Pada masa tu, getah sintetik juga akan makin mahal. So, kita akan berbalik kepada getah asli. Pokok getah Hevia basilensis ni, inilah pokok yang paling strategi untuk menghasilkan getah asli. Tahun 90-an kita pernah menjadi pengeluar getah asli nombor 1 di dunia. Usaha Risda ni ialah saya amat berterima kasih lah secara umumnya, dan juga akan terus berharap Risda akan terus mengembangkan dengan idea-idea baru dengan generasi-generasi baru. So saya juga ingin menyeru cakap family pekebun kecil ni masuk dalam bidang ni, tetapi bukan sekadar meneruskan tapi bantu untuk mengembangkan, untuk memajukan industri ini. Tak semestinya Datuk menoreh getah, kita kena menoreh getah juga. Maksud saya, kita bantu jadi pegawai Risda, jadi pegawai penyelidik untuk membangunkan industri ini. 3 tanam semula kelompok TSB. Okey. Kat sini ada TSB Suak Jitan, Suak Parang, TSB Tok Erong belakang. Oh, okey. Risda beli yang kita ni kira senang sikit lah kan. Ya. Urusan pun senang. Senang. Beli terus dapat cash. Jualan untuk depo ni sekali ikut pada purata dia. Seminggu sekali, purata lebih kurang dalam 1,5 tan. 1,5 tan. Buat masa ni lah. Paling tinggi untuk tahun ni dalam 2 minggu lepas. RM4.10. Risda berbaloi-baloi. Orang rugi tak dengar Risda. Risda berbaloi-baloi. Semestinya Risda kau mah.